Anu je. Okey, pensol, right. Pada asalnya, saya belajar pensol bukan untuk melestarikan budaya, tapi bila masa ke semasa, saya dapat rasakan dia penting lah kerana dia untuk meneruskan budaya itu sendiri dan tanggungjawab terus kita pikul lah. Pensol adalah satu alat muzik yang dibuat daripada buluh. Kalau masa saya duduk di bandar ni, saya tak ada bahan, saya guna pipe PVC lah. So, saya lekat dengan plastik, saya guna gam ni. Bila saya tiup, melekat kat hidung. Tapi bunyi ada, cuma bunyi dia macam tak sedap lah bunyi dia. Tapi saya harus kena buat juga sebab kadang-kadang kita nak galakkan anak-anak ni supaya dia main pensol, kita kena bagi dia pensol. So, saya suka gambar-gambar macam ni, kan. Yang penting, saya suka main dengan color-color yang nampak positif lah. Sebab dia memberi impact kepada orang asli itu sendiri yang melihat kan. Dia tak rasa macam malu apabila dia lihat. Dia rasa macam seronok, dia proud dengan apa dia lihat kan. Sampailah umur saya lebih kurang 20, saya jumpa seorang cikgu yang dia pandai buat dan main pensol lah. Pada mulanya dia tak nak ajar, tapi disebabkan hari-hari saya melawat dia, mungkin agaknya dia rasa terganggu dengan saya. Lepas tu akhirnya dia ajar jugalah, tapi dia dengan syarat dia cakap, saya ajar kamu sekali saja. Kalau macam sekarang, saya tak boleh buat macam tu. Sebab kalau saya buat macam tu, tak ada siapa nak datang dengan saya untuk belajar. So saya kena cari orang. Okey, belajar. Okey, sekarang kita ke kampung orang asli Tumbuh Hangat, Bota lah. Biasa memang saya pergi sini sebab sini kampung ni punya remaja-remaja dia berminat lah nak belajar pengetahuan tradisi ni. Dalam perjalanan saya melestarikan kebudayaan ni, sememangnya ada lah macam rejection ataupun semua orang yang cuba macam melarang lah kita buat. Kerana kebudayaan orang asli ni biasanya dihubung-kaitkan dengan mistik. Tapi saya cuba bagi semua orang faham bahawa kebudayaan adalah kebudayaan, mistik adalah mistik. Tapi kita sekarang ni, yang penting di sini adalah macam mana kita nak pass down dekat anak-anak muda tu kan. So pilih Joy Lubang Mahling ke? Okey, dah pilih awak masing-masing? Dah. Untuk anak-anak sekarang pula, kita cuba guna pensol ni untuk hasilkan muzik sedikit moden. Tujuan dia untuk tarik minat anak-anak muda lah. Dan sekarang ni kita beruntung ada media sosial kan. So kita guna media sosial tu, kita cuba banyakkan lagi lah buat video-video kan. Dan di sini kalau 1000 orang kita dapat 10 orang pun sudah satu benda yang positif lah. Sepanjang dalam penglibatan saya lah membimbing anak-anak ni kan, semuanya adalah positif lah. Saya ada 2-3 orang yang sangat-sangat introvert lah. Tapi sekarang dia sudah jadi orang yang berbeza. Dia orang yang berani ke hadapan dan dia akan jadi orang yang pertama untuk bercakap. Tapi cuma kita kena konsisten untuk terus bersama dengan dia orang lah. Kita bagi dia encouragement apa semua. Dulu masa saya sekolah, sampai habis sekolah kan, duduk kat rumah tu tak buat apa-apa. Tapi selepas ni pergi dekat kampung sini, berita orang ni, banyak yang saya tak pernah tengok lah, tak pernah buat. Dia bawa kita orang pergi tu dengan cara kita orang kampung ni. Dia paksa berkomunikasi dengan orang lain lah. Sekarang dah tak malu dah dari dulu. Lepas je cara main simple je, praktis kan. Okay.
Daripada dia, kita orang belajar alat muzik orang asli yang kita orang sendiri pun tak tahu. Dia datang, dia bagi tahu macam ni, lepas tu kita orang tahulah. Perubahan dia, saya mengenali muzik dengan tentang alam. Sebab muzik tu kan kena mengena dengan alam sekitar. Pensel tu kan dia berbuat daripada buluh. So bunyi dia agak lain lah daripada muzik-muzik yang lain. So dia macam merdu. Hembus tu pun kena guna fikiran kita. Kira kita kena tenang, tak boleh macam marah-marah. Kalau tak, dia tak jadilah sebuah lagu. Bagi saya lah, untuk 10 tahun akan datang, harapan saya adalah untuk kebudayaan orang asli itu berkembang lagi dan dipraktis oleh seluruh anak-anak muda orang asli dengan penuh bangga di pentas dunia lah. Dan kita sebenarnya tak perlu harapkan orang lain buat untuk kita. Bukan kita serahkan kepada agensi kerajaan ataupun NGO. Kerana orang yang lebih layak dan lebih bagus untuk melaksanakan tanggungjawab tu adalah orang asli sendiri. Penglek cicak. Okay.